Selamat datang ke Awakening Live, Awakening Wednesdays. Ini adalah Jennifer Leclerc, pengasas Awakening Prayer, Hubs. Kami berada di lebih 100 negara berjuang untuk jiwa diselamatkan, gereja dihidupkan semula, dan negara dibangkitkan. Kami ingin anda menyertai kami di awakeningprayerhubs.com. Lancarin dan hub, biar cabai melatih anda. Sertai komuniti kami, anda tidak perlu berdoa sendirian lagi. Dengar, kami ingin memulakan pengajaran hari ini. Saya sedang mengajar dan menjelaskan dari buku saya, The Intercessor's Devotional. Nikin imarubay niyo ikswid, kitikin wafin dengan doa silakan teruskan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas suara, firman, dan panggilanmu. Betapa mulianya untuk berdoa dalam namamu. Bapa, berikan kami telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan hati yang memahami untuk saat belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membahas The Intercessor's Devotional. Dapatkan salinan di laman web saya di jenniferleclaire.org. Dan devosi ini bertajuk Multiplying Your Firepower. Dalam Imamat 2:8, saya akan membaca ayat ini. 5 daripada kamu akan mengejar 100 dan 100 daripada kamu akan membuat 10,000 lari. Kita juga tahu ayat dalam Ulangan 32:10 yang akan kita baca sebentar lagi. Jadi doa korporat. Sekarang apakah doa korporat? Doa korporat adalah berdoa bersama dengan sekumpulan orang. Betul? Jadi anda tahu Dever Layer di illustration corporate. Dan anda dapat penanya kodingi dalam doa corporate. Jadi doa corporate adalah asas kepada kejayaan pendua syafaat. Walaupun ada pertempuran yang kita akan hadapi sendirian, walaupun ada masa di mana privasi penting dan kita tidak boleh berkongsi dengan kumpulan dan kita perlu memikul beban doa, anda tahu secara solo, kita memang perlu terlibat dalam doa korporat, terutamanya untuk perkara yang berat. Jadi kita mungkin menghabiskan masa yang lama berdoa dengan berkesan di tempat rahsia kita. Itu hebat. Berdoa kita perlu berdoa godaan untuk sepenuhnya menghindari acara doa korporat. Saya kenal beberapa pendoa syafaat, mereka introvert. Saya seorang introvert dan dia suka menghabiskan masa bersendirian dengan Tuhan dalam doa, dalam kajian, dalam persekutuan. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita akan mengasingkan diri kita dan kita akan kehilangan kekuatan doa korporat. Doa korporat adalah cara di mana Tuhan telah memberikan kita kekuatan yang berlipat ganda. Terdapat lebih banyak kekuatan dalam doa korporat yang bersatu. Perhatikan saya katakan bersatu, betul? Kerana jika terdapat perselisihan dalam doa korporat, maka ia kurang berkesan berbanding jika anda berdoa sendirian. Dan beberapa pendoa syafaat, mereka ikhlas berhati menghadiri pertemuan doa korporat kerana kekurangan kesatuan. Jadi kita perlu mencairkan doa. Dan doa korporat, ni pendoa syafaat yang kita boleh bersetuju dengan. Itulah sebabnya kita mempunyai pusat doa kebangkitan. Jadi anda mungkin pernah mendengar bahawa satu orang boleh menghalau 1,000 dan 2 orang boleh menghalau 10,000. Ni, betul? Ini adalah pendedahan yang perlu meresap dalam jiwa. Dan saya baru sahaja menyebut perkara ini di gereja pada hari Ahad dan saya cuba mengiranya dalam kepala saya. Saya lebih suka perkataan daripada nombor. Tetapi seorang ahli, saya merujuk Ulangan 32:30 tentang satu orang mengejar 10,000 dan juga 2 orang menghalau 10,000 kecuali batu mereka menjual dan Tuhan menyerahkan mereka. Salah seorang ahli saya berkata bahawa dia telah membuat beberapa pengiraan. Seorang 1,000, 2 orang 10,000, 3 orang 1,000, 4 orang 1,000,000, 5 orang 10 juta. Jadi jika anda mempunyai 5 orang, anda boleh menghalau 10 juta syaitan. Itu luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Dan jadi apabila anda mempunyai batu besar untuk dipindahkan, gunung-gunung untuk dilemparkan ke dalam laut, apabila anda berurusan dengan pemerintah dan kuasa, anda memerlukan doa beramai-ramai. Tuhan adalah Tuhan penggandaan. Dan apabila kita berkumpul dalam doa beramai-ramai, pengurapan kita yang digabungkan adalah meletup. Jadi sekali lagi, kita melihat kesan penggandaan doa beramai-ramai dalam Imamat 26:8. Saya akan baca sekali lagi. 5 daripada kamu akan mengejar 100 dan 100 daripada kamu akan menghalau 10,000 dan musuhmu akan jatuh di hadapanmu dengan pedang. Saya tahu bukan pakar matematik, tetapi ini adalah sinergi dalam tindakan. Sinergi ini cukup memotivasi saya untuk bergabung dengan kumpulan yang betul, secara perantaraan. Kuncinya adalah bergabung dengan kumpulan yang betul. Hub doa kebangkitan istimewa kita bersatu. Kita tidak toleransi perselisihan. Kita berdiri bersama, kita menyokong. Itulah sebabnya kita membuat impak yang besar oleh kemuliaan Tuhan dan rahmat Tuhan.
Tetapi ingatkah, saudara-saudara puluh murid di bilik atas? Anda tahu sebelum tercetusnya Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Baca yang mereka lakukan di bilik atas sebelum Roh Kudus datang. Dengan huni angin kencang dan lidah api beristirahat di atas mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bersatu dalam doa korporat. Kemudian sekali lagi ingat ketika Peter berada di dalam penjara. Kisah Para Rasul 12:5 memberi doa yang berterusan dipanjatkan kepada Tuhan untuknya oleh gereja. Doa yang tidak putus-putus, doa yang berterusan. Ini dia adalah banyak nembaya. Dan biar saya katakan, ia bukan sekadar doa yang berterusan, ia adalah doa yang bersatu. Itu adalah ramai orang percaya berkumpul dalam kumpulan. Mereka berada di rumah Ibu Mark, Mary. Ada boleh melihat Salatius Kisah Para Rasul 12:12. Apakah hasilnya? Hasil doa di bilik atas. Roh Kudus melahirkan gereja. Beribu-ribu orang diselamatkan sejurus selepas itu. Apakah buah dari doa yang tidak berkesudahan untuk Peter? Seorang malaikat datang menyelamatkan Peter dan muncul di rumah Mary. Dia muncul di rumah Mary sebagai orang yang bebas. Itulah. Jika Anda tidak mempunyai kumpulan besar pendoa syafaat berdoa bersama dalam kesatuan, jangan risau, jangan kecewa. Pertahankan diri untuk mencari orang berdoa bersama. Doa korporat tidak semestinya memerlukan bilangan yang besar. Anda tahu Yesus berkata dalam Matius 18:19-20, dia berkata, jika dua daripada kamu, ingat, 2 orang boleh menghalau 10,000. Jika 2 daripada kamu bersetuju di bumi tentang apa sahaja yang mereka minta, ia akan dilakukan untuk mereka oleh Bapaku yang di syurga. Kerana di mana 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, di situ aku berada di tengah-tengah mereka. Dengar, jika Anda boleh mencari seorang lagi untuk berdoa bersama, bagus. Jika Anda boleh mencari beberapa orang, itu lebih baik. Jika tiada doa korporat di gereja Anda, sertai Awakening Prayer Hubs. Kami mempunyai perhimpunan doa bulanan, kami semua berdoa dengan satu suara. Kami ada mesyuarat serantau, kami ada mesyuarat kebangsaan. Kami mempunyai pelbagai jenis doa. Anda boleh kumpulkan jika Anda mahu. Amin. Biar saya berdoa untuk Anda. Saya ingin mengingatkan boleh sertai kami secara rasmi di awakeningprayerhubs.com. Pergi ke awakeningprayerhubs.com, new year on hand, lihat tawaran kami. Saya sangat teruja untuk membangkitkan Anda sebagai pendoa syafaat yang militan. Anda bukan sahaja akan melihat kejayaan di bandar Anda. Anda melihat kejayaan dalam hidup Anda kerana Anda belajar bagaimana untuk berdoa secara baru. Jadi Bapa, dalam nama Yesus Kung, Engkau memberi kami pendedahan tentang kuasa doa korporat. Biar secontoh-contoh dalam firman menginspirasi kami untuk berkumpul dengan orang beriman untuk bekerja sama dalam doa untuk tujuan-Mu. Tuhan, gandakan kuasa doa kami. Dalam nama Yesus, amin dan amin. Kawan yang saya sayang Anda, pastikan notifikasi Anda diaktifkan untuk siaran langsung baru. Periksa bahagian lain dalam aplikasi. Kami mempunyai cabaran doa dijalankan. Kami mempunyai pelbagai sumber boleh periksa selain daripada ini. Saya sayang Anda semua. Hari penuh kejayaan. Seluruh dunia sedang dalam krisis dan tanda-tanda zaman semakin cepat. Kita berada dalam saat penting dalam sejarah dan musuh tahu masanya semakin singkat. Tetapi pada tahun 2007, Tuhan membangunkan saya selepas tengah malam dan berbicara kepada hati saya tentang kebangkitan besar ketiga. Cerita Nanggarshi itu lebih dekat daripada sebelumnya. Itulah sebabnya saya menyeru saudara pendoa syafaat, siapa yang berfikiran kebangkitan untuk menyertai saya, indahkah saudara membuat rayuan baru kepada syurga. Saya menyeru pahlawan doa sisa untuk berkumpul dalam satu suara untuk menolak kegelapan yang menyerang gereja kita, keluarga kita, dan negara kita. Musuh sedang mengamuk. Kemurtadan besar sedang berlaku, tetapi Tuhan sentiasa menjawab doa dan puasa yang bersatu. Sertai saya dan pendoa syafaat di lebih 100 negara di Awakening Prayer Hubs. Bersama-sama, kita boleh mengubah haluan sejarah. awakeningprayerhubs.com. Sertai gerakan ini.